Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang kencing di dalam al-juhur. Al-juhur ni kalau kita tengok dalam hadis yang lain, sebenarnya ia merujuk kepada tempat tinggal semut. Busut tu pun dinamakan sebagai juhur juga. Al-juhur. Kan ada hadis yang mana Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu wal huta fil ma' wan namlata fi juhriha. Itu. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya dan ikan dalam laut dan semut di dalam busut. Semua mereka itu beristighfar kepada orang yang mengajarkan manusia lain kebaikan. Maknanya kepada guru-guru lah, kepada para ulama yang mengajarkan kebaikan. Allah istighfar untuk dia, malaikat istighfar untuk dia, ikan dalam laut dan semut dalam busut. Nabi kata wan namlah fi juhriha. Al-juhur tu adalah busut. Okay, saya terjemah tadi busut. Maksudnya tempat tinggal semut. Jadi hadis Abdullah bin Sirjis ni kata naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyubala fil juhur. Nabi SAW melarang kencing dalam lubang tu tadi. Wa huwa as-suqub, iaitu lubang fil ard yang berada di dalam tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Yang saya hormati pengurusi dan seluruh jawatan kuasa pengurusan surau. Seterusnya hadirin sidang jemaah, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat bersama berkumpul bagi kita menyambung majlis pengajian bulanan kita pada membahaskan sebuah kitab yang bertajuk At-Tadhhibu fi Adillati Matnil Ghayati wat Taqrib, karangan Al-Allamah Al-Syekh Al-Ustaz Dr. Mustafa Dib Al-Bugha hafizahullah wa ra'ah. Kitab At-Tadhhib ini adalah pada mendatangkan dalil-dalil bagi kitab Matan Al-Ghayati wat Taqrib karangan Al-Imam Al-Qadhi Abu Syuja'. Dan majlis kita pada malam ini merupakan majlis kali yang ke-9. Tuan-tuan dan puan-puan yang mempunyai kitab boleh lihat pada muka surat yang ke-19, pada muka surat 19. Kita akan menyambung perbahasan berkenaan dengan adab-adab qadha hajat. Saya bacakan kata-kata penulis kitab. وَيَجْتَنِبُوا الْبَوْلِ وَالْغَائِطَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ. Hendaklah seseorang itu menjauhi buang air kecil dan buang air besar pada air yang tidak mengalir. Pada air yang tidak mengalir. Dalam kitab tuan-tuan dia terjemah apa? Pada muka surat 19 tu, hendaklah menghindari buang air kecil dan besar pada air yang tidak mengalir. Atau dalam bahasa Arabnya disebut sebagai al-ma'u ar-rakid. Air yang tidak mengalir ni nama lainnya adalah air yang bertakung. Air yang bertakung. Jadi kalau tuan-tuan nampak mana-mana air bertakung, maka kita sebenarnya dilarang buang air kecil dan buang air besar di situ. Dan larangan tersebut zahirnya membawa kepada hukum makruh sebenarnya. Setahu saya adalah makruh. Kenapa? Kalau kita tengok hikmah di sebalik larangan, setiap arahan dan setiap larangan ni pasti ada apa? Hikmah.
Dia kita tahu agama kita ni agama yang benar. Setiap arahan tu di sebalik arahan ada hikmah. Dan begitulah dengan setiap larangan dan tegahan pasti ada di sebaliknya hikmah. Cuba tuan-tuan tengok air yang bertakung, bagaimanakah sifat dia? Satu, kita katakan air yang bertakung ni dia masih boleh memberi manfaat kepada makhluk. Baik manusia, baik haiwan. Kan ada manusia ambil cedok air yang bertakung kemudian dia siram pokok bunga ke. Dan ada juga haiwan yang minum daripada air yang bertakung. Contohnya ayam, contohnya itik, contohnya kucing. Mereka ini semua minum daripada air yang bertakung. Jadi bayangkan kalau ada orang tu dia pergi kencing dekat situ. Kucing minum. Jadi pelik kucing tu. Ni air apa ni contoh? Itik pun minum. Ayam pun minum. Yalah dia tak boleh lah fikir kan. Tapi kesian ke makhluk. Kesian ke makhluk lain. Sebab itu kita dilarang buang air kecil di dalam air yang tidak mengalir. Maksudnya apa tu? Kalau air tu mengalir, tidak adalah larangan ini. Tapi adakah itu bermakna, Ustaz, bolehlah saya kencing dalam sungai? Bolehlah saya kencing dalam tempat yang mana air mengalir? Di sini yang berlaku. Sebenarnya bukan makna boleh. Cuma kita katakan ia tidak dilarang. Kalau macam sungai kan air mengalir kan? Maknanya tak terpakai larangan ini. Larangan ini hanyalah kepada air yang bertakung sahaja. Tapi bukan jadi satu kerja pula untuk kita. Sekali lagi, Ustaz suruh kita kencing dalam sungai. Tak. Cuma kalau seseorang itu kencing dalam sungai, dia tak ambil hukum ni lah. Kerana lagi pun air sungai itu bukan sekadar mengalir. Kuantitinya lebih daripada 2 kulah yang kita telah bahaskan sebelum ini. Seterusnya kata yang ayat hendaklah menghindari buang air kecil dan besar pada air yang tidak mengalir. Ini sebenarnya adalah kata-kata daripada sahibul matan, iaitu Imam Al-Qadhi Abu Syuja'. Yang sebut berkenaan dengan dalilnya itu kan, yang kata di bawah tu dalilnya hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Yang ini adalah kata-kata daripada Syekh Mustafa Al-Bugha. Yang ini yang dalam kitab At-Tazhib fi Adillati Matnil Ghayati wat Taqrib. Saya dah jelaskan kepada tuan-tuan bahawasanya cara susunan terjemahan kitab ni pada saya agak macam tidak kemas. Dia tak ikut kitab yang asal. Dia tidak ikut kitab yang asal. Kalau kitab yang asal, dia akan letakkan di atas tu kata-kata daripada pengarang kitab, iaitu Al-Qadhi Abu Syuja'. Dan di bahagian bawah tu digariskan dengan garisan yang panjang, barulah bahagian syarahan daripada Syekh Al-Bugha ni. Jadi kalau susun macam tu, baru kita boleh bezakan yang ni kata-kata siapa. Tapi kalau macam dalam kitab ni, orang pun tak tahu ni kata-kata Qadhi Abu Syuja' ke, ini kata-kata Syekh Al-Bugha ke. Kalau tuan-tuan baca pun, tuan-tuan tak nampak perbezaan tu. Jadi yang kata-kata dalilnya hadis yang diriwayatkan Imam Muslim ni, ini kata-kata Syekh Al-Bugha. Sebagaimana yang tuan-tuan maklum, Al-Qadhi Abu Syuja' ni kitabnya hanya matan sahaja, teks sahaja, tidak ada dalil. Jadi oleh kerana itu Imam Syekh Mustafa Al-Bugha dia datang dan dia letakkan dalil bagi sokongan dan hujahan ke atas pandangan penulis kitab yang sebenar. Beliau kata, rawa Muslimun wa ghairuhu, Imam Muslim dan selain beliau meriwayatkan an Jabir radhiyallahu anhu, daripada Jabir radhiyallahu anhu beliau berkata, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu naha ayyubala fil ma'ir rakid. Nabi melarang seseorang buang air kecil ataupun kencing di dalam al-ma' ar-rakid, air yang bertakung, iaitu air yang tidak apa? Mengalir. Baik, itulah dalilnya dalam Sahih Muslim. Kemudian dikatakan di sini wat-taghawwut, begitu juga Nabi melarang buang air besar. Ataupun dikatakan di sini dalam nota kaki ataupun kata-kata Syekh Al-Bugha, wat-taghawwut aqbah wa aula bin nahi. Kalau buang air kecil pun dilarang dalam air yang bertakung, buang air besar adalah lebih kotor dan lebih utama untuk dilarang. Aqbah ni lebih jijik tuan-tuan. Qabih ni buruk dan teruk.
Dan kalau kita kata aqbah, aqbah ni maknanya perbuatan buang air besar di dalam air yang bertakung adalah lebih teruk sebenarnya. Wa aula bin nahi, dan lebih utama untuk dilarang. Sebab antara dua air tadi, air kecil dan air besar, yang lebih teruk adalah air besar, betul tak? Kita kata air besar lebih kotor. Iaitu kalau seseorang buang air besar dengan buang air kecil, buang air besar lagi kotor. Kalau buang air kecil pun dilarang dalam hadis, maka kita kiaskan buang air besar kepada hadis tersebut. Dalam hadis Nabi tak sebut buang air besar. Di dalam hadis Nabi hanya sebut apa? Buang air kecil sahaja. Jadi kita gunakan apa tuan-tuan? Kita gunakan qiyas. Saya rasa tuan-tuan maklum perbahasan qiyas ni. Qiyas ni dalam bahasa Inggeris adalah comparison. Kita nak bandingkan. Suatu perbandingan. Maknanya kita bandingkan, kalaulah buang air kecil ini pun dilarang di dalam air yang bertakung, apatah lagi buang air besar. Pastilah lebih utama untuk dilarang. Kemudian kata Syekh Al-Bura di bawah itu. Wan nahyu lil karahah. Larangan dalam hadis ini adalah membawa hukum makruh. Dalam kitab tuan-tuan dia kata apa? Dan larangan ini bermakna makruh. Kemudian kata Syekh Al-Bura, wa nuqila 'anil Nawawi annahu lit-tahrim. Ada pendapat yang dinukilkan daripada Imam Nawawi. Ada beza tu. Dalam kitab tuan-tuan dia kata Imam Nawawi berpendapat kan. Tapi sebenarnya dalam kitab sebenar dinukilkan daripada Imam Nawawi, beliau berpendapat. Maknanya ada pendapat yang dinukilkan daripada Imam Nawawi annahu lit-tahrim, bahawasanya larangan tersebut bermaksud haram. Larangan tersebut bermaksud haram. Unzur syarah Sahih Muslim. Lihat syarah Sahih Muslim. Itu yang seterusnya. Kemudian di bawah tu noktah yang berikutnya, kata Syekh Al-Bura, saya minta maaf, kata Al-Imam Al-Qadhi Abu Syuja', wa tahta syajarah al-muthmirah. Antara adab qada' hajat adalah kita dilarang membuang air kecil atau membuang air besar di bawah pokok yang berbuah. Tahta syajarah al-muthmirah, di bawah pokok yang berbuah. Kerana kalau kita buang air di situ, nanti kalau buah-buahan tersebut jatuh, maka dia akan kenalah kepada najis-najis yang bekas orang pergi qada' hajat tadi. Kawan tu pergi kencing dekat situ kan, di bawah pokok rambutan. Yang tokek ataupun yang pemilik dusun ni pula, dia pun pergi lalu tengok banyaknya buah jatuh ni. Dia pun main ambil terengap je masuk dalam mulut. Lainnya rasa dia kata. Rupanya dia tak tahu ada orang melepas kat situ malam tadi. Jadi sebab itu dilarang di sisi agama kita. Agama tak benarkan. Agama melarang qada' hajat di bawah pokok yang berbuah. Itu mujurlah pokok yang berbuah tu rambutan. Kalau durian, kita pergi qada' hajat lama, sedar-sedar masuk paper Metro contohnya. Ada seorang jemaah mati sebab ditimpa pokok durian. Orang cek pasal apa? Dia pergi buang air kat situ. Siapa suruh? Siapa suruh buang air di situ? Kan dah jadi masuk paper. Contohnya. Jadi sebab itu dilarang buang air di bawah pokok yang sedang berbuah. Dan dikatakan di sini, dan untuk makluman tuan-tuan, saya pernah baca syarahan lain, kalau bukan semata pokok yang berbuah sahaja dilarang, hatta pokok yang tidak berbuah pun sebenarnya kita dilarang juga untuk qada' hajat di situ. Dilarang dalam kurungan dimakruhkan. Kalau berbuah ni kita nampaklah alasan dia kan. Alasan dia sebab nanti kalau buah jatuh, dah orang ambil dan terus makan, mungkin akan mendatangkan keburukan kepada orang yang makan tu. Tapi sebenarnya sama, pokok yang apa nama pun, yang even tidak berbuah pun dilarang dalam kurungan dimakruhkan untuk kita qada' hajat di situ. Baik. Dan kalau tuan-tuan perasan di situ, atau di tempat orang yang berteduh, wa fit tariqi wa dhil. Sebenarnya ada yang dia tidak terjemah. Dalam kitab asal dia ada tambah satu lagi, wa fit tariq. Maknanya dilarang kita qada' hajat di laluan ataupun di jalanan. Maksudnya di laluan orang. Yang itu tuan-tuan tambah dalam kitab tuan-tuan. Maknanya pokok yang sedang berbuah atau di jalanan. Satu lagi sebab dia tak terjemah yang ni. Di jalanan ni maknanya tempat laluan orang. Tempat laluan orang. Orang ingat tengah jalannya, tak semestinya. Apa contoh laluan kita? Contohnya boleh jadi kita punya koridor.
Boleh jadi kita punya tangga kan yang ada di sisi kiri kanan kita punya rumah ni, boleh jadi lift. Ada tak orang kencing dalam lift? Ada. Maknanya dia tak faham fiqh. Kerana lift tu laluan orang ke tidak? Laluan orang, kita duk turun naik kan. Jadi dia pergi kencing dalam lift. Ada orang dia kencing kat tangga rumah flat dia, sebagai contoh. Ada sebahagian flat tu kita pergi berbau sahaja dia punya tangga tersebut. Apa boleh dibuatnya di situ? Rupanya orang kencing dekat situ. Kita kata peliknya mentaliti. Jadi sebab itu kalau berlaku maknanya dia tidak faham fiqh. Jadi apa sahaja laluan orang, koridor ke, lift ke, tangga ke, ataupun jalan-jalan yang kita nak pergi ke sesuatu tempat, semua itu adalah at-tariq dalam bahasa Arab. Tariq ni laluan ataupun jalan, maka dilarang kita untuk qada hajat di situ. Kenapa? Akan ada menyakiti orang lain. Boleh jadi dari sudut bau, boleh jadi dari sudut banyak faktor yang lain. Kadang-kadang ada sebahagian orang, dia terpijak. Rupanya ada najis manusia. Terpijak. Dah tak pasal-pasal pula kaki dia busuk. Tiba-tiba masuk kereta. Tak pasal-pasal kereta dia pula jadi kotor. Nak kena pergi cuci kereta pula. Jadi nampak benda ni semuanya akan ada implikasinya. Adakah ada kesannya yang tidak baik. Itu yang kedua. Dan yang ketiga dalam poin yang sama tu, barulah wazil dan di tempat orang berteduh. Sebenarnya ada 3 poin di situ. Yang pertama di bawah pokok yang berbuah. Yang kedua di jalanan. Dan yang ketiga barulah di bawah teduhan orang. Azil tu maknanya, zil ni sebenarnya bayang-bayang tuan-tuan. Kan ada hadis Nabi kata, sab'atun la yuzilluhumullahu, saya minta maaf, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. 7 golongan yang mendapat naungan Allah. Sebenarnya zil ni bayang-bayang. Maknanya dia dapat naungan daripada Allah pada hari yang mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Jadi pada waktu itu, tuan-tuan hadirin dan hadirat, ada 7 golongan dapat naungan Allah. Jadi kalau kita ni nak faham perkataan zil di sini, kita terjemah sebagai tempat berteduh. Dalam kitab tuan-tuan pun dia terjemah tempat orang berteduh. Tempat orang berteduh ni boleh jadi pondok-pondok rehat. Ataupun boleh jadi di mana-mana tempat aja. Atas bawah pokok biasa kan tempat orang berteduh. Itu yang saya maksudkan tadi. Bukan semata pokok yang berbuah. Pokok yang tidak berbuah pun, tapi kalau dia rendang, kan orang berteduh biasanya. Di bawah pokok yang rendang, walaupun dia tidak berbuah. Sebab orang nak menahan daripada panas matahari. Maka di situ pun sebenarnya dimakruhkan kepada kita untuk qada hajat di situ. Atas alasan akan menyakiti orang ramai. Bayangkan ada sebahagian orang, dia pergi ke mana-mana pondok-pondok rehat. Sebahagian tempat kita banyak pondok rehat. Kalau sekarang ni kita banyak jumpa pondok rehat di R&R lah tuan-tuan. Kawasan-kawasan R&R kan ada pondok-pondok rehat yang disediakan. Jadi ada orang tu dia kencing kat situ. Ataupun buang air besar dekat situ. Jadi orang nak duduk pun tak boleh. Nak menahan bau lah, nak menahan busuk dan seumpamanya. Dan dalilnya, ini yang kalau tuan-tuan jumpa je perbahasan dalil dalam kitab ni, yang Imam Muslim, yang ni semua kata-kata Syekh Al-Bura. Ini daripada Syekh Mustafa Dib Al-Bura hafizahullah wa ra'ah. Apa dia kata? Rawa Muslimun wa ghairuhu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Imam Muslim dan selain beliau meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dia punya teks hadis tu ada dalam kitab tuan-tuan, muka surat 19 tu. Ittaqu al-la'anain. Qalu wa ma al-la'anani ya Rasulullah? Qala alladhi yatakhalla fi tariqin nas aw fi dhillihim. Jauhilah kamu atau takutlah kamu 2 perkara yang mendatangkan laknat. Nabi kata ittaqu. Ittaqu ni jauhilah, atau berjaga-jagalah, atau berwaspadalah, atau berhati-hatilah, atau takutilah. Semua itu terjemahan yang betul. Dalam kitab tuan-tuan dia terjemah apa? Takutlah. Takutlah kamu 2 perkara yang mendatangkan laknat. Al-la'anan ni maknanya 2 perkara yang mendatangkan laknat. Maksudnya orang melaknat kita lah. Tapi orang Melayu saya tak rasa dia maki dengan bahasa laknat. Tapi kalau orang Arab ya. Laknatullah alaik contoh. Dia kira macam tu je, kira laknatullah je. Allah yal'anak. Allah yal'anak ni semoga Allah melaknat kamu. Jadi 2 macam kalau kita kalau marah kita macam-macam perkataan kita sebut.
Tapi kalau orang Arab ni biasanya Allah yal'anak. Allah laknat kamu. Sebahagian lagi dia main pak pula. Yal'an abuk dia kata. Allah laknat pak kamu. Kalau dari sudut bahasa tak tepat. Yal'an abuk tu sebenarnya bapa kamu melaknat. Tapi biasa dia akan sebut yal'an abuk. Allah laknat pak kamu. Sampai ke pak-pak dia kena. Jadi dua perkara yang mendatangkan laknat ni, sahabat tanya, "Wa man la'anani ya Rasulullah?" Apakah dua perkara yang mendatangkan laknat tu wahai Rasulullah? Maka Nabi kata, "Allazi yatakhalla fi tariqin nas." Satu, orang yang qada hajat di laluan orang ramai. Au fi dhillihim, atau orang yang qada hajat di tempat mereka berteduh. Fi dhillihim, di tempat mereka berteduh. Jadi macam jalanan ni kita boleh jadi mungkin dia tak buang di atas highway, jangan. Tak semestinya. Tapi laluan orang. Macam saya katakan tadi, laluan kita zaman sekarang ni mungkin tak sama. Kalau macam kita rumah-rumah tinggi ni, di lift, koridor, di tangga. Di situ orang qada hajat. Tapi itu memang berlaku, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kalau kita hukumkan ia adalah dilarang. Dilarang di sini hukumnya adalah makruh sebenarnya. Dan yang seterusnya di bawah itu pada muka surat yang ke-19, wasuqb, dan dilarang kita qada hajat di dalam lubang. Jangan, dalam kitab tuan-tuan dia terjemah, janganlah buang hajat di dalam lubang. As-suqub ni lubang, tuan-tuan. Lubang ni maknanya ada dua sebab kenapa kita dilarang buang air ke dalam lubang. Sebahagian kata itu adalah tempat tinggal haiwan yang berbisa. Contohnya kalajengking, contohnya ular. Jadi tuan-tuan bayangkan ada satu orang ni, dia berjalan, dia jumpa lubang, dia pergi kencing kat situ. Tengok-tengok keluar ular. Tak kenaya tu. Kan dipatutnya kita pula. Ataupun kalajengking. Lagi masuk paper lagi. Jadi sebab itu, tuan-tuan jauhilah perkara. Kalau tak nak masuk paper dengan sebab-sebab macam tu, jangan buat. Kita nak masuk paper ni, biarlah dapat anugerah ke, kejayaan ke, kecemerlangan ke kan. Bagi sumbangan pada negara ke. Ini masuk paper sebab mangsa telah digigit oleh seekor ular kerana dia buang air dalam lubang. Allah kata. Tak comel langsung beritanya. Mangsa telah ditimpa buah durian kerana dia buang air bawah pokok durian. Allah kata. Jadi kena hati-hati. Dan satu lagi pendapat, bukan kerana ada haiwan yang berbisa. Sebahagian pendapat kata lubang-lubang adalah kediaman jin. Kediaman jin. Jadi sebagaimana yang tuan-tuan maklum, jin pun adalah saudara kita dari sudut dia pun ditaklifkan dan disyariatkan kepadanya hukum hakam. Sebab itu ada jin kafir dan ada jin mukmin. Yang sebagaimana yang Allah ceritakan dalam surah Al-Jin kan. Ada jin kafir, wa minhum kafir, wa minhum mu'min. Allah kata ada dari kalangan mereka yang kafir, ada dari kalangan mereka yang mukmin. Yang bila Allah kata dalam surah Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban tu kan. Maka dengan nikmat Tuhan kamu yang mana satukah? Dengan nikmat Tuhan kamu berdua yang mana satukah? Yang kamu berdua ingin dustakan. Kamu berdua tu adalah jin dan manusia. Dan Rasulullah SAW diutuskan kepada jin dan manusia. Bukan kepada manusia sahaja. Rasulullah ni diutuskan juga kepada jin. Jadi sebab itulah dilarang kita untuk qada hajat atau buang air di dalam lubang. Atas dua sebab tadi. Satu sebab kata kerana lubang ni adalah tempat tinggal haiwan berbisa. Dan yang kedua, lubang adalah tempat tinggal jin. Dan dikatakan di sini oleh Syekh Al-Bura, hafizahullah wa ra'ah, di bawah tu. Rawa Abu Dawud. Abu Dawud meriwayatkan an Abdullah bin Sirjis, ataupun dalam kitab tuan-tuan dia kata Sirjis kan, boleh jadi Sarjas radhiyallahu anhu qal, beliau berkata, sambungannya muka surat 20, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyubala fil juhur wa huwa thuqub fil ard. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang kencing di dalam al-juhur. Al-juhur ni kalau kita tengok dalam hadis yang lain, sebenarnya ia merujuk kepada tempat tinggal semut. Busuk tu pun dinamakan sebagai juhur juga. Al-juhur. Kan ada hadis yang mana Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, innallaha
wa malaikatahu wal huta fil ma' wan namlata fi juhriha. Itu. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya dan ikan dalam laut dan semut di dalam busut. Semua mereka itu beristighfar kepada orang yang mengajarkan manusia lain kebaikan. Maknanya kepada guru-guru lah, kepada para ulama yang mengajarkan kebaikan. Allah istighfar untuk dia, malaikat istighfar untuk dia, ikan dalam laut dan semut dalam busut. Nabi kata wan namlah fi juhriha. Al-juhur tu adalah busut. Okay, saya terjemah tadi busut. Maksudnya tempat tinggal semut. Jadi hadis Abdullah bin Sirjis ni kata naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyubala fil juhur. Nabi SAW melarang kencing dalam lubang tu tadi. Wa huwa as-suqub, iaitu lubang fil ard yang berada di dalam tanah. Itulah dalilnya tuan-tuan dan puan-puan. Selain daripada itu, yang seterusnya di bawah itu, noktah yang berikutnya, antara adab kita ketika qada hajat adalah wala yatakallam 'alal bauli wal gha'id. Jangan bercakap-cakap ketika sedang qada hajat. Maknanya ketika sedang buang air kecil atau ketika sedang buang air besar. Maknanya ada larangan daripada bercakap-cakap. Maksudnya nak qada hajat tu fokus je lah. Apa yang nak sembang orang sebelah. Contoh. Kerana sambil cakap telefon, Assalamualaikum. Tapi tak adalah bagi salam kan dalam tanda. Ya, hello contohnya. Oh, kita pun dengar bunyi air paip tu. Apa bunyi tu? Kita pun tanya kat mana? Dalam bilik air. Saya kata la haula wala quwata illa billah. Dalam bilik air tengah buat apa tu? Adalah tu mana tengah qada hajat lah tu. Jadi kita kata ini tak bagus ni. Sebenarnya kalau tengah qada hajat tuan-tuan dan puan-puan, tak perlulah kita nak bercakap-cakap. Kadang ada orang macam tu. Dikira nak sembang je kerjanya. Ada. Saya pun ajaib dengan orang kita yang suka sembang ni. Kadang bawa motor berdua atas jalan raya sembang lagi. Kita pun kata, ni nak share apa topik perbualannya penting sangat sampai tak boleh berhenti tepi jalan ke apa ke. Atas jalan raya tu duk sembang lagi. Lepas tu dalam masjid, waktu kuliah pun sembang contohnya. Sekali lagi lepas je tamat kuliah, sembang lagi. Dalam bilik air pun sembang juga. Dia pun, dia kan bilik air kan berdua kan. Dia kawan ni buat sebelah sini, kawan ni sebelah sini. Sembang sesama dia orang. Sahabat sejati. Kata Allah, kata, yang ni hukumnya dilarang tuan-tuan. Tak dibenarkan. Makruh hukumnya berbual-bual ketika qada hajat. Dan dalil dia disebutkan di bawah ni. Apa dia kata Syekh Al-Bugha? Rawa Muslimun wa ghairuh. Imam Muslim dan selainnya meriwayatkan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Saya minta maaf hadirin dan hadirat. Ani bin Umar, saya betulkan. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma anna rajulan marra wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabul fasallama alaihi falam yarudda alaihi. Imam Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Umar bahawasanya beliau berkata, ada satu orang lelaki itu melintasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda sedang kencing. Maknanya ketika baginda sedang buang air kecil. Maknanya sedang qada hajat siapa? Rasulullah. Fasallama alaih. Lalu dia bagi salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Falam yarudda alaih. Nabi pun tidak menjawab salamnya. Nabi tidak menjawab salam. Menjawab salam ni, tidak menjawab salam ni dianggap oleh para ulama diumumkan sebagai tidak bercakap. Sebab apa tuan-tuan? Sebab menjawab salam kan hukum dia apa? Wajib. Tapi bila Nabi meninggalkan perkara yang wajib, menunjukkan bercakap tu tidak dibenarkan lah. Maknanya menjawab salam ketika kita sedang qada hajat tu tidak dibenarkan lah. Kalau tidak, mestilah Nabi jawab. Jadi itulah yang menjadi sandaran. Orang itu mengucapkan salam kepada baginda tetapi baginda tidak menjawabnya dalam kitab. Tuan-tuan,
Seterusnya di bawah tu, rawa Abu Daud. Imam Abu Daud wa ghairuhu dan selain beliau meriwayatkan an Abi Sa'idin radhiyallahu anhu qala, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, Sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, La yakhrujir rajulan yadribanil gha'id kashifaini an awratihima yatahaddatsan fa inna Allah azza wa jalla yamkutu ala dhalik. Janganlah dua orang lelaki keluar mengqada' hajat yadribanil gha'id, sebagaimana yang saya dah pernah sebut dahulu. Gha'id ni sebenarnya merujuk kepada tempat kita qada' hajat, iaitu tempat kita buang air besar tu. Maksud al-gha'id sebenarnya adalah al-makanul munkhafid, tempat yang berada di kawasan yang rendah, di hujung-hujung. Biasanya zaman Nabi tu kawasan yang belah-belah bawah tu kan tanah yang berpasir kan, dia ada belah bawah apa semua. Di situ Nabi akan turun di situ untuk qada' hajat. Qada' hajat tu spesifiknya adalah buang air besar lah. Jadi janganlah dua orang lelaki dari kalangan kamu keluar menuju ke tempat buang air besar kashifain an auratihima, dalam keadaan mereka membuka aurat mereka, yatahaddasan, dan mereka berbual-bual. Fa inna Allah azza wa jalla yamkutu ala dhalik, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membenci perbuatan tersebut. Allah membenci perbuatan tersebut. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, wala yastaqbil asy-syams walal qamar wala yastadbiruhuma. Antara adab qada' hajat, seseorang itu tidak qada' hajat dalam keadaan menghadap ke arah bulan dan juga matahari, dan tidak membelakangi bulan dan tidak membelakangi matahari. Maknanya kalau dia buang air kecil, jangan menghadap ke arah bulan atau matahari. Kalau dia buang air besar, jangan menghadap ke arah bulan atau matahari. Begitu juga jangan membelakangi. Namun setahu saya pendapat ni tak ada dalilnya. Dia sebut pandangan ni, tetapi dalil tak ada. Maknanya tak ada dalil yang kuat. Tuan-tuan tengok apa sambungan kata-kata di bawah tu. Zakara an-Nawawi fil Majmu'. Imam An-Nawawi menyebutkan dalam kitab Al-Majmu', annal hadis al-musta'nas bihi fi hadha, hadis yang dijadikan sandaran dalam isu ini, dhaif, adalah hadis dhaif. Bal huwa batil, bahkan hadis tersebut batil. Dalam kitab tuan-tuan dia kata apa? Imam Nawawi berkata dalam kitab Al-Majmu' bahawa hadis-hadis mengenai masalah ini adalah dhaif, bahkan batil. Wa anna sahih al-mashhur, dan yang sahih lagi masyhur adalah annahu yuqra al-istiqbal dun al-istidbar. Yang sahih pun hanya dimakruhkan kita menghadap sahaja, bukan membelakangi. Maknanya menghadap ke arah matahari dan bulan, bukan membelakangi. Qala al-Khatib fil Iqna', berkata al-Imam al-Khatib, iaitu al-Khatib apa ni tuan-tuan? Al-Khatib Asy-Syirbini. Bila dia kata al-Khatib di sini kan, al-Khatib berkata dalam kitab al-Iqna' ni, al-Khatib di sini merujuk kepada al-Imam al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullah, dan kitab al-Iqna' ni maknanya al-Iqna' fi halli al-fadhi Abi Syuja'. Maknanya kitab Iqna' yang mensyarahkan kitab Abu Syuja' juga. Sebab kitab matan Abi Syuja' ni telah disyarahkan oleh ramai ulama. Ramai ulama mensyarahkan kitab ni. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan biasa dengar kitab Kifayatul Akhyar kan? Kifayatul Akhyar. Kifayatul Akhyar tu ditulis oleh Taqiyuddin Al-Hisni, adalah kitab yang mensyarahkan kitab matan Abi Syuja'. Kifayat, nama penuh dia apa? Kifayatul Akhyar fi halli ghayatil ikhtisar. Itu nama penuh kitab Kifayatul Akhyar. Ditulis oleh Taqiyuddin Al-Hisni. Yang kedua adalah kitab Fathul Qarib al-Mujib. Fathul Qarib al-Mujib. Syarah kepada Syarah Al-Fas At-Taqrib. At-Taqrib tu kitab kita ni lah, Matan Al-Ghayah wa At-Taqrib. Fathul Qarib al-Mujib ni siapa tulis? Al-Imam Ibnu Qasim Al-Ghazi. Ibnu Qasim Al-Ghazi. Jadi Fathul Qarib al-Mujib. Masa saya tingkatan 1, silibus fiqh saya adalah kitab Fathul Qarib al-Mujib. Sampai tingkatan 3.
Jadi Fathul Qaribil Mujib ni saya belajar daripada umur saya 13 tahun, 14, 15. Kemudian masuk tingkatan 4, saya ambil subjek Sanawi tu dan kami berubah silibus. Bermula daripada tingkatan 4, silibusnya adalah kitab Al-Iqna' fi Halli Al-Fadhi Abi Syuja'. Yang Fathul Qari tu pun syarah Abi Syuja'. Al-Iqna' syarah Abi. Sampai tingkatan 6, sampai saya stamp, saya belajar kitab Al-Iqna' fi Halli Al-Fadhi Abi Syuja'. Jadi yang disebut Al-Khatib Asy-Syirbini tadi dalam kitab Iqna' ni, dia kata pendapat inilah, dalam kitab dia kata apa? Wa hadza huwal mu'tamad. Inilah pendapat yang mu'tamad. Dalam kitab tuan-tuan dia terjemah inilah pendapat yang boleh dijadikan sebagai pegangan. Kalau saya terjemah inilah pendapat yang mu'tamad je. Tak payah boleh dijadikan pegangan tu. Inilah pendapat yang mu'tamad. Inilah pendapat yang dipegang sebenarnya. Bukan ini pendapat yang boleh dijadikan apa. Tak, inilah pendapat yang dipegang. Bahawasanya yang dia pegang hadis-hadis yang menceritakan tentang larangan menghadap ke arah matahari dan bulan dan membelakangi matahari dan bulan ketika qada hajat, hadis-hadis itu tidak sahih. Pendapat itu batil kata Imam Nawawi. Cuma yang sahih pun yang ada hanyalah hadis-hadis larangan menghadap ke arahnya sahaja, bukan membelakangi. Maknanya menghadap ke arah matahari dan menghadap ke arah bulan, yang ini tak dibenarkan. Tapi sebenarnya sama kaedahnya. Kalau tuan-tuan ingat pada dua kelas yang lepas, pada 2 minggu yang lepas saya tidak hadir. Pada bulan yang lepas, iaitu lebih kurang 4 minggu yang lepas, kan saya ada sebut kita ni dilarang menghadap ke arah kiblat ketika qada hajat dan buang air kecil. Buang air kecil dan buang air besar. Maknanya dilarang kita menghadap ke arah kiblat dan membelakangi kiblat. Dan hukum larangan tu haram. Hukum larangan tu adalah haram. Tapi saya kata kepada tuan-tuan dalam majlis kita yang lepas, saya kata larangan itu atau pengharaman itu hanya di tempat-tempat yang terbuka sahaja. Bukan tempat yang tertutup. Macam tandas rumah kita, tandas masjid, tandas surau semua tertutup. Jadi tak terkena larangan tu. Pun kata Syekh Al-Bugha, walaupun tidak terkena larangan, tetapi hukumnya adalah makruh. Maknanya walaupun di tempat yang tertutup, kalau kita qada hajat, buang air kecil, buang air besar, menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, hukumnya masih makruh. Cuma kalau di publik, maknanya di tanah lapang ke, di padang ke, di padang pasir ke, di tempat yang terbuka, dia jadi haram. Dia jadi haram. Begitu. Jadi samalah konsepnya dengan membelakangi atau menghadap ke arah matahari dan bulan ni merujuk kepada tanah lapang juga. Bukannya di kawasan yang tertutup. Baik. Kemudian kita tengok di bawah tu nombor 10 keterangan tambahan tu kan tuan-tuan. Keterangan tambahan ni dalam ini adalah kata-kata daripada Syekh Al-Bugha. Ini yang nombor 10 ni, keterangan tambahan ni, ini adalah kata-kata daripada Syekh Mustafa Al-Bugha hafizahullah wa ra'ah. Ini satu orang ulama besar tuan-tuan yang masih hidup pada hari ini. Selalu dia datang ke Malaysia pada beberapa tahun. Tahun lepas pun dia datang Malaysia, tahun ni wallahu alam. Umurnya telah mencecah 80 lebih tahun. Mudah-mudahan Allah rezekikan kesihatan yang baik untuk beliau. Beliau kata apa? Hati kita kerana kita terhalang daripada zikrullah dalam tandas. Kemudian kita ucap alhamdulillah, segala puji bagi Allah, azhaba anil adza, yang telah mengeluarkan kotoran daripada diriku, wa afani, dan Allah telah memberikan afiah, iaitu kesejahteraan dan kesihatan tubuh badan kepada diri aku. Tuan-tuan bayangkan kalau kita ni tak boleh buang air, tak boleh buang air kecil, tak boleh buang air besar. Apa jadi pada kita? Bahaya tu tuan-tuan. Maknanya makan hari-hari makan tapi tak membuang. Bahaya. Jadi bila kita dapat qada hajat, kita doa lah. Maknanya dapatnya kita qada hajat itu adalah suatu nikmat daripada Allah. Dan nikmat wajib disyukuri. Dan cara kita mensyukuri nikmat, maknanya ada orang lain tu dia nak qada hajat pun susah. Nak buang air kecil, nak buang, sampai kadang-kadang kena pakai apa tu yang di perut tu kan. Kena cucuk, kena apa semua. Kita tengok pun kata-kata tak lalu lah kita tengok. Kalau tuan-tuan pergi hospital kan tengok orang buang air melalui jalan yang bukan normal. Kita pun jadi tak lalu tengok. Rasa tak boleh kita. Tapi bila kita ni, alhamdulillah setakat ini masih boleh qada hajat macam biasa. Boleh pergi tandas, buang air kecil, buang air besar, normal. Itu nikmat tu. Jadi nikmat wajib disyukuri. Maka kita keluar daripada tandas, kita ucap alhamdulillah. Kenapa tak ucap alhamdulillah sebaik keluar je? Maknanya lepas kencing tu terus ucap alhamdulillah. Ialah sebab dalam tandas.
Jadi kita nak, bila kita dibenarkan hanya selepas kita keluar daripada tandas. Sebab tu ucapan kita yang mula-mula kali, alhamdulillahillazi azhaba annil adza wa afani. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kotoran daripada diri aku. Air kencing adalah kotoran, najis adalah kotoran. Yang ni memang sangat tak baik untuk kesihatan seseorang kalau dia kekal lama dalam badan kita. Kemudian ada sambungan doanya, alhamdulillahillazi azaqani lazzatah. Segala puji bagi Allah yang telah memberi aku merasai kelazatannya. Kelazatannya tu sebenarnya adalah kelazatan makanan dan minuman, tuan-tuan. Segala puji bagi Allah yang telah memberi aku rasa kelazatannya. Kelazatannya dalam kitab tuan-tuan dia tak terjemah. Dia kata segala puji bagi Allah telah memberiku kenikmatan. Kenikmatan di sini sebenarnya merujuk kepada kelazatan makan dan minum. Tuan-tuan, makanan dan minum ni lazat tak? Lazat. Tanya chef kita lah. Dia pakar. Jadi maknanya makanan dan minuman ni memang lazat. Tambah-tambah kalau dimasak oleh orang yang pandai masak. Allah sedapnya kata. Sebab tu kita ucap alhamdulillah. Alhamdulillahillazi azaqani lazzatah. Segala puji bagi Allah yang telah memberi aku rasa kelazatan makanan ini. Dan dalam masa yang sama, wa abqa fiyya quwwatah. Allah mengekalkan kekuatan daripada makanan tu kepada diriku. Kita nak makan ni untuk dapat tenaga. Orang yang tak makan, tak minum, badan ni kan tak bertenaga, tuan-tuan. Berbeza orang yang makan dengan orang yang minum, dengan orang yang tak makan dengan orang yang tak minum. Mana lagi kuat semangat tenaga dia? Orang yang makan dan minum yang bertenaga. Jadi kita dapat tenaga daripada apa? Daripada makanan yang kita makan. Jadi sebab tu Allah mengekalkan kekuatannya pada diri aku, dan dalam masa yang sama, wa dafa'a annil adza, dan Allah menghalang keburukannya daripada diri aku, ataupun kotorannya daripada diri aku. Jadi kita kenyang, dapat kelazatan, kita dapat kekuatan tubuh badan. Bila kita qada hajat, yang buruk-buruk tu kita buang. Maknanya kita dapat buang air kecil, kita dapat buang air besar. Yang tak elok daripada makanan tu, yang tak elok daripada minuman tu, kita jadikan macam sisa kumbahan kita lah. Kita buang, qada hajat. Doa ini terdapat dalam hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, Ibn Majah dan At-Tabarani. Ejaan yang betul adalah At-Tabarani, bukan Tabrani, Tabarani. Jadi ba tu berbaris atas, bukan ba sukun, tidak. Jadi selesailah perbahasan kita pada malam ini, tuan-tuan dan puan-puan, adab-adab qada hajat. InsyaAllah kita sambung lagi pada kuliah kita yang akan datang, perkara yang membatalkan wudu. Saya minta maaf jika ada salah dan silap kasar bahasa dalam penyampaian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.